Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, insya-Allah dalam video kali ini kita akan ulang kaji satu topik dalam subjek adab untuk tahun 2 yang juga boleh digunakan untuk UPKK dan juga UPSRA. Tajuknya adalah adab mandi dan qada hajat. Okey, adab kita nak mandi dan kita nak qada hajat. Qada hajat tu maksudnya buang air kecil ataupun buang air besar lah. Okey, mandi macam biasalah seharian kita ni. So kalau mengikut mandi, kalau kita mandi setiap hari walaupun bukan mandi wajib ataupun sebagainya, kita juga boleh berniat supaya mandi kita tu menjadi satu ibadat. Contohnya, sahaja aku mandi membersihkan diriku kerana Allah Taala, tu paling baik. Okey? Dan juga qada hajat. Islam ni sampaikan nak buang air pun dia ajar adab-adabnya. Okey, so itu yang kita akan tengok pada video kali ini. Adab mandi dan adab qada hajat. Okey. Untuk yang pertama kita akan tengok adab masuk dan keluar tandas. Okey, adab masuk dan keluar tandas. Antara adab-adabnya adalah yang pertama, tidak membawa sesuatu yang ada tulisan nama Allah. Okay, bila kita masuk ke dalam tandas, jangan bawa sesuatu yang ada tulisan nama Allah. Apatah lagi membawa Al-Quran masuk ke dalam tandas. Ataupun kita juga tak boleh nak bawa cebisan kertas ataupun helaian kertas yang ada tulisan nama Allah. Okay, yang kedua, adab masuk dan keluar tandas yang kedua dia adalah tidak membaca Al-Quran di dalam tandas. Kita dah masuk dalam tandas, jangan baca Al-Quran ataupun potongan ayat Al-Quran. Okey, tidak membaca Al-Quranul Karim. Kita tidak boleh nak baca Al-Quran dalam tandas. Okey, tiba-tiba tengah syok mentang-mentang contohnya kita adalah seorang orang yang menghafal Al-Quran. Kita tahulah. Contohnya kita nak baca surah yang pendek, Al-Ikhlas ke, Al-Kausar ke, tak boleh juga. Okey, tidak membaca Al-Quran di dalam tandas. Okey. Adab yang ketiga adalah membaca doa masuk tandas. Okey, bila masuk ke dalam tandas, nak masuk tandas tu kita baca doa dulu. Depan pintu, bukan baca doa dalam tandas. Depan pintu tandas tu, di luar tandas lah maksudnya, bila kita berjalan nak masuk ke tandas tu, kita baca doa masuk tandas. Okey, ini adalah doa masuk tandas. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Okey, dengan nama Allah, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Okey, dengan nama Allah, ya Allah, aku berlindung daripadamu daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Okey, ini doa masuk tandas. Okey, kita sambung lagi. Adab masuk dan keluar tandas. Yang seterusnya adalah yang keempat. Okey, masuk ke tandas menggunakan kaki kiri dan keluar tandas dengan kaki kanan. Maksudnya dalam kita berjalan untuk masuk ke tandas tu, nak masuk tandas kita dahulukan kaki kiri dan apabila kita keluar daripada tandas, dahulukan menggunakan kaki kanan. Okey, seterusnya tidak terlalu lama di dalam tandas. Jangan termenung, berfikir, cari idea. Tidak terlalu lama berada di dalam tandas. Lepaskan hajat, kemudian terus keluar. Okey, setelah bersuci. Okey, kemudian diam dan tidak berbual-bual. Okey. Macam tandas kita dekat RNR ke apa ke, dekat tandas kita tu, tandas dekat RNR ataupun dekat taman ke, dia kan sebelah-sebelah. Kita masuk dengan kawan, kita masuk bersembang pula dalam tandas tu. Itu tak boleh. Perlu diam. Diam, kemudian lepaskan hajat kita. Nak kencing ke, nak berak ke, kemudian terus keluar. Tidak berbual-bual di dalam tandas. Okey. Adab seterusnya adalah memakai selipar atau kasut. Bila mana kita nak masuk tandas, pakailah selipar ataupun kasut ataupun apa-apa alas kaki lah. Okey, kemudian tidak membazir air.
Okay, bila masuk ke tandas, kalau tak perlu gunakan air, jangan buka dulu air tu. Bila nak bersuci, barulah kita buka. Kalau tak perlu, jangan buka air lagi. Jangan membazir air. Okay, seterusnya, menutup kepala. Okay, adab yang seterusnya, bila masuk ke tandas, tutup kepala. Dan membaca doa keluar tandas. Okay, membaca doa keluar tandas. Macam mana doa keluar tandas? Okey, doa keluar tandas, ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba 'annil 'adza wa 'afani. Ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba 'annil 'adza wa 'afani. Okey, aku memohon ampun darimu ya Allah, segala puji bagimu ya Allah yang telah menghilangkan penyakit daripadaku dan telah menyembuhkanku. Okey, ini doa keluar tandas. Okey, baik. Seterusnya kita tengok kepada adab mandi. Okey, apakah pula adab-adab ketika kita mandi? Okey, yang pertama, memakai kain basahan. Okey, apabila kita nak mandi, kita kena pakai kain basahan. Sama ada kain ke, seluar ke, asalkan kita ada kain basahan. Okey, kemudian mandi di tempat yang tertutup. Jangan pula kita pergi mandi tempat yang terbuka. Mesti mandi di tempat yang tertutup. Kalau kat rumah tak apalah, kita ada bilik mandi. Okey, mandi di tempat yang tertutup seeloknya. Okey, kemudian tidak membazir menggunakan air. Okey, sama juga apabila kita mandi, jirus badan kita tu secara cermat. Okey, jangan membazir air. Okey, kemudian menggunakan air yang bersih. Okey, mandi guna air yang bersih. Kerana apa? Kalau guna air yang kotor, nanti penyakit mudah hinggap dekat badan kita. Okey, kemudian dimulai dengan membaca basmalah. Basmalah ni maksudnya, mula nak mandi tu bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kemudian membersihkan anggota badan dengan sabun. Okey, bila mandi, ambillah sabun, jangan main curah air lepas tu keluar. Okey, bersihkan anggota badan kita dengan sabun. Perlu gosok-gosok, hilangkan daki dan sebagainya. Okey, kemudian seterusnya, nombor 7, mendahulukan menjirus air di sebelah kanan badan ketika mandi. Okey, itu adab mandi. Kita kena dahulukan jirus air di sebelah kanan badan terlebih dahulu semasa kita mandi. Okey. Kemudian adab ketika qada hajat. Okey, adab ketika qada hajat iaitu apabila kita buang air, ada adab-adabnya, antaranya ialah tidak menghadap kiblat atau membelakanginya. Apabila kita tengah qada hajat, kita tidak seeloknya pandangan kita bukannya menghadap kiblat dan kita tidak membelakangi kiblat. Okey, kena pilih arah yang bertentangan. Selain daripada kalau kata kiblat kat depan sini, janganlah kita buang air itu menghadap ke arah kiblat. Lepas tu nak buat macam mana kalau dah memang rumah kita memang tandasnya menghadap ke arah kiblat. Orang yang buat dulu tak kaji kot rumah kita tu. Tapi tak apalah, kita mengiring sikit ke, buatlah macam mana supaya badan kita tidak betul-betul menghadap kiblat dan tidak pula membelakangi kiblat. Okey, yang kedua, membersihkan najis atau kotoran dengan betul. Selepas kita buang air kecil ataupun air besar, kita bersihkan najis dan kotoran dengan betul. Okey, maksudnya paling sesuai adalah menggunakan, basuhlah tempat kemaluan kita tu menggunakan air yang bersih. Air yang suci, air yang boleh membersihkan najis kita tu. Okey. Kemudian mencuci najis menggunakan tangan kiri. Okey, bila kita nak mencuci najis ataupun beristinja, kita kena gunakan tangan kiri semasa mencuci najis. Okey. Kemudian adab seterusnya ketika qada hajat adalah qada hajat dalam keadaan duduk. Okey. Nak qada hajat, nak kencing ke, nak berak ke, buang air kecil ke atau air besar tu dalam keadaan kita
kita duduk. Okey. Maksudnya tak boleh kencing berdiri, apatah lagi nak berak dalam keadaan kita berdiri. Okey. Kemudian adab yang seterusnya, adab qada hajat ataupun adab buang air yang seterusnya adalah membuang najis pada lubang yang disediakan agar tidak terpercik ke pakaian. Okey, sama juga kalau kita buang air tu biarlah tujuan tu betul. Maksudnya kalau tandas kan ada lubang. So buang air dalam lubang tandas, bukan dekat tepi tandas ataupun depan tandas. Masukkan, tujukan betul-betul ke arah lubang yang telah disediakan supaya tak terpercik kepada pakaian kita. Sebab kadang-kadang kita nak solat guna pakaian yang sama. So kita kena behave lah, kena jaga-jaga apabila kita apabila kita nak buang air tu, biar dengan cermat supaya tidak terpercik kepada pakaian. Aim dengan betul. Okey. Sasarkan kita punya najis tu kepada lubang yang betul. Okey. Seterusnya adalah kelebihan mengamalkan adab-adab mandi dan qada hajat. Apakah kelebihan apabila kita mengamalkan adab-adab mandi dan juga qada hajat tadi? Okey, kelebihan yang pertama adalah mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita mandi, walaupun kita pergi kencing, pergi berak pun, kalau betul adabnya, Allah akan bagi ganjaran pahala kepada kita. Okey, yang kedua, menjaga kebersihan diri. So, kita akan jadi orang yang pembersih. Kita tak jadi orang yang pengotor apabila kita amalkan adab-adab mandi dan adab qada hajat dengan betul. Okey. Kelebihan yang ketiga, terpelihara daripada penyakit. Bila kita bersih, badan kita terpelihara daripada penyakit. Penyakit sukar nak hinggap dekat tubuh badan kita. Seterusnya, menghasilkan kecergasan tubuh badan. Tubuh badan kita akan cergas. Okey. So, kelebihan seterusnya disukai oleh Allah, Rasulullah dan orang sekeliling. Bila kita bersih, orang akan suka pada kita. Tak adalah kita, kalau contoh kita pergi buang air besar, lepas tu tak basuh. Orang pun, bau. Bau kan. So, orang sekeliling kita takkan suka. Takkan suka kita menjauhi daripada kita. Okay? So, kalau kita amalkan adab-adab yang betul, kita akan disukai oleh Allah, disukai oleh Rasulullah dan orang sekeliling kita. Kelebihan yang terakhir adalah menambah keyakinan diri untuk bergaul dengan orang lain. So, bila kita mandi, badan kita tak busuk, bila kita qada hajat, okey, dan kita membersihkan najis-najis dengan betul, maka kita akan timbul keyakinan diri untuk kita bergaul dengan orang ramai. So, kalau kita pun contoh malas nak mandi, kita jalan je, dekat je dengan orang tutup hidung sebab bau badan kita. Macam mana? Okay? So, kita akan melemahkan keyakinan dirilah. So, bila kita amalkan adab-adab yang betul, maka dia akan menambahkan confident dalam diri kita untuk bergaul ataupun bercakap dengan orang ramai. Okay. Seterusnya, akibat. Okay, bila ada tadi kita sembang pasal kelebihan. Sekarang akibat pula. Kalau kita tak amalkan adab mandi dan qada hajat yang betul, apakah akibat yang kita akan terima? Okay, yang pertama, tidak mendapat kasih sayang Allah. Allah tak suka kepada orang yang pengotor. Okay? Kemudian mudah dijangkiti dengan pelbagai penyakit. Di tubuh badan kita ni selalu tak sihat, selalu lemah, mudah dijangkiti penyakit. Jarang mandi pun boleh mengakibatkan demam. Okey. Kemudian yang ketiga, akibat yang ketiga, sahabat dan rakan akan membenci. Orang takkan suka kita. Okey, yang keempat, akibat yang keempat adalah menjatuhkan maruah diri. Okey, menjatuhkan maruah diri. Orang tak jatuhkan maruah diri kita, tapi kita sendiri yang jatuhkan maruah diri kita.
Okay? Bila kita keluar, contoh dalam keadaan kita tak mandi, orang akan tutup hidung lah, apalah. So, jatuhkan maruah diri kita sendiri dan menjadikan seseorang yang tidak berdisiplin, orang yang tak mandi, orang yang tak beradab ketika qada hajat ni adalah orang yang tidak berdisiplin. Okey, itulah akibat-akibat tidak mengamalkan adab-adab mandi dan qada hajat. Okey, baiklah, saya rasa itu saja apa yang kita boleh kongsikan dalam video kali ini berkaitan dengan adab mandi dan qada hajat. Semoga video ni bermanfaat untuk anak-anak pelajar KAFA tahun 2 dalam subjek adab, yang juga boleh digunakan untuk murid-murid UPKK dan UPSRA mengulang kaji pelajaran. Kalau anda tengok video ni, jangan lupa sharekan kepada kawan-kawan yang lain dan semoga video ni bermanfaat. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.